Assalamualaikum. Yang mana ada bajet 25K nak pakai kereta mewah yang senang jaga? Bukan Mercedes. Tapi yang ini bang. Yang inilah kereta mewah yang paling senang jaga. Spare part murah, minyak jimat, tahan lasak dan jenama Honda. Memang ramai dah kenal. Ini bukan kereta biasa, ini kereta mewah bang. Masa baru harga kereta ni 164,000. Sekarang saya nak jual 25,000 sahaja. Bang, biar betul bang, 25,000. Kereta ni sangat cantik. Cat kereta ni sangat cantik. Macam baru, mileage rendah. Abang tengok lampu belakang pun dah lampu baru dah. Lampu smoke kita bagi sekali. Nombor cantik 6656. Sport rim facelift. Yang ini bukan 2008 bang, ini 2011. Kalau 2008 side mirror tak ada lampu. 2011 side mirror ada lampu, rim facelift, grill facelift, bumper facelift. Okey, so harga saya nak bagi tahu bang, harga kereta ni sangat-sangat murah 25K sebab condition. Condition dalaman interior abang tengok bang. Abang tengok interior kereta ni. Seat cantik bang. Elektrik lagi bang. So abang tengok ada pedal shift. Dashboard cantik, semua bersih. Kereta ni tak ada kos, memang tak ada kos. So yang mana ada bajet 25K nak pakai kereta elok, tak payah beli Altis, tak payah beli Honda Civic FD. Ambil yang ini saja 25K. Kalau abang cakap Honda ni bukan level aku nak kereta Mercedes, ambil yang ini bang. Yang ini masa baru harga 400,000 lebih. Sekarang kita nak jual hanya 99,000. Kereta ni masih pakai, masih ada dekat rumah, kena harga kita jual, kalau tak kita pakai bang. So yang ini 99,000 sahaja, Mercedes. So macam biasa bang, macam ni lah interior kereta ni, macam baru. Daripada abang nak beli baru 400K, tak payah rugi. Baik beli dengan saya 30, silap pula bang, bukan 30, 99K. Okey, Assalamualaikum.